Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang hadir. Terima kasihlah kami ucapkan webinar anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Helipera ini kita akan mulakan sekitar pukul 3. Saya maklumkan kita akan mulakan pukul 3, tapi buat pada masa yang samalah kita juga menyiarkan berkongsi webinar ini di laman Facebook. Okay. So saya just kami just start awal ni sebab kami nak testing, nak tengok dululah untuk penonton-penonton kita yang ada di Facebook. Okay, Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Helipera. Kita akan bermula pukul 3. Pukul 3. Okey. Pukul 3 kita akan bermula. Okey. Boleh panggil rakan-rakan untuk menikmati untuk join program ni ya. Okey. Buka Facebook boleh? Nak bawa laptop lagi ke? Ni ada dah. Abang tengok Facebook. Okey, saya nak tunjukkan kepada penduduk-penduduk Helipera yang ternampaklah siaran kami ni. Okey, boleh komen di kami punya Facebook. Okey, boleh, saya nak tengok reaksi sebab sebelum tahun inilah ini pertama kali kita cuba buat FB live untuk tahun ni. Jadi kita nak tengok reaksi sesiapa yang ada di Facebook lah ya. Boleh bagi reaksi, dengar ke suara saya di sambil-sambil tengah bekerja petang-petang ni kan. Mana yang ada dalam, ada yang makan, ada yang duduk di rumah tu. Dengar tak suara saya? Kalau dengar suara saya, boleh tolong komen tak dekat FB. Sebab dia lag sikit sebab kami menggunakan platform Google Meet. Jadi lambat sikit lah. Lambat sikit dia punya siaran tu untuk ke Facebook. Dalam Facebook. Kita mula pukul 3 Okay, kita bermula pukul 3. Sambil-sambil tu anda boleh sambil-sambil yang mana memandu ke, yang tengah buat kerja rumah ke, yang sambil-sambil ada kerja ke, boleh mendengarkan lah kami punya FB live hari ini dengan tajuk kita itu webinar Forum Bencana Senyap, Krisis Air, Cuaca Panas, Implikasi kepada Kesihatan. Itu tajuk kita pada hari ini Okay, sambil-sambil tu kita tunggu lagi kepada kepada kita punya peserta, kalau kita punya Google Meet ni penuh ke, bolehlah kepada rakan-rakan tu boleh tengok melalui FB live ya. Boleh tengok di Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Helipera juga, dan boleh masuk untuk Google Meet. Dan kita ada juga kita ada sesi kuis lepas ni sesi soal jawab. Di hujung ni kita ada sesi soal jawab, dan bolehlah untuk kita berinteraksi bersama Pejabat Kesihatan Daerah Helipera. Sambil-sambil tu kita bermula pukul 3 Pukul 3 kita start. Okey. Kalau nampak macam senyap tu maknanya bukannya dah habis Kita start pukul 3 Pukul 3 kita start. Right. Memang lag. Kat mana Facebook? Facebook lag. Ada. Dah percaya. Nanti kod apa yang meteorologi Malaysia punya. Tapi ni lah benda ni. Ni daripada menurut meteorologi. Kita bercakap dia simply buat begini sebab ada amaran Malaysia kan. Okey. Facebook. Google Meet. Aku dah tahu macam mana buat dia. Tapi lag lah. Tapi kita cubalah. Tapi kat sana jangan bagi padam apa-apa. Sebab host kan. Lepas tu yang nanti link untuk kehadiran sekali dengan soalan tu dalam tu, yang forward tu. Takutnya tak boleh nak share.
Ya, ya. Kau fokus kan? Yes. Guna English kan? Yang boleh. Kalau siapa dia guna English, dia boleh host. Kita boleh host okey. Dalam mana-mana ni, siapa yang English? Tapi maknanya kita program sama. Okay. Dia takkan tempat dah. Oh. Alright. Kalau dia English. So abang buka kat sini, nanti abang tolong approve kan? Bisa punya laptop? Saya. Alah, ini Kau jangan. Ya. Siapa suruh aku tak boleh laptop tu? Tadi kan aku tanya nak laptop lah. Tapi ni laptop tu pun lembab juga. Sekarang ni kalau orang nak request masuk ada meeting town tu tau. Macam nak hilang? Boleh. Sekejap. Kita boleh hilangkan dia sekejap. Aku nak hilangkan bunyi tu. So aku ganggu. Sekejap. Sekejap. Setting. Sekejap. Pada host control host control dekat sana. Host control Aku nak di sana. host control dah. Host control
mana kita nak tahu ni? Kalau request. Host control set pada open. Host control. Cari host control. Tidak. Host control. Control set pada open ada. Cari host control. Host management. Set pada open. Host control. Program video untuk host master default else. Ni. Yes. Set pada open. Alright. Itu tidak mudah. Sudah masuk je. Ah. Perlu accept lah. Siapa yang mesej tu? Mana? Yang mesej tu tadi. Yang mana? Itulah yang ajar buat host tu. Syafiq, doktor tu. Oh. Tak menyampai. Belum kira dah, kita jawapan. Nanti Dia tak tahu manusia tu. mana? Tak keluar ni. Oh, pin Yazid. Okey. Pin ni. Rumah sana dia 57. Itu tak apa, so slow. Tak boleh set apa. Dia orang masuk. Dia masuk. Sana bos. Ini moderator. Moderator. Doktor, kita punya panel. Benar. Oh, dia tak ni. Oh, dah ada.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan bermula pada pukul 3 Saya ulangi, kita akan bermula pada tepat pukul 3. Untuk pengetahuan, sesi webinar ini juga kita pancarkan secara live lah di Facebook Pejabat Kesihatan Daerah Hili Perak. Okey. Di sana nanti kalau ada soalan, boleh juga bertanyakan kepada kami lah ya. Okey. Buat masa ni kita akan tunggu lagi kehadiran beberapa peserta ya. Di samping itu diharapkan semua peserta dapat maintain lah, dapat sehingga ke akhir kita punya sesi webinar. Jadi terima kasih jugalah saya ucapkan kepada peserta-peserta yang cuba mendengarkan kita punya sesi perkongsian webinar ini di Facebook, dan kita tengok ada beberapa. Okay, terima kasih kepada peserta-peserta yang hadir. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Okay, saya ucapkan terima kasih. Kita akan bermula pada pukul 3 pada pukul 3. Jangan ingat kita belum bermula lagi dan belum habis lagi Kita start pukul 3 dan kita cuba jalankan sesi perkongsian ini secara santai. Kita akan cuba secara santai je pada masa yang sama nanti kalau ada apa-apa soalan, okey, akan boleh tanyalah selepas habis forum Saya harap semua sanggup mau cakap apa sehingga ke akhir lah lepas tu kalau tak, sebab kita akan berkongsi lah dengan kita akan bagi link kehadiran semasa pertengahan atau di hujung-hujung forum nanti. Jadi jangan keluar awal lah. Kita akan bagi sertifikat jugalah untuk semua. Okay, right. Kenapa? Sana yang kena buat. Dr. Firas. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Hamdan bin Nordin Okay. Terima kasih Encik Hamdan cikgu kerana sudi untuk melibatkan diri dengan sesi perkongsian webinar kita hari ini. Dari mana cikgu? Cikgu Hamdan dari mana Cikgu Hamdan? SK Seri Intan. Okey, terima kasih cikgu. Boleh sharekan link ni kepada guru-guru, sahabat-sahabat guru yang lain, kepada ibu bapa untuk kita lihat perkongsian pada hari ini oleh doktor kita. Okey. Terima kasih diucapkan kepada semua. Okay, right. Sesi ni kita adakan secara santai, secara santai saja untuk bersama dengan pakar kesihatan awam kita, pakar perubatan kesihatan awam kita dan pakar perubatan keluarga kita yang kita akan perkenalkan tak lama lagi. Kita ada dekat sini Dr. Muhammad Razi dan Dr. Satya Devi. Okey. Kita punya panel sedang bersedia. Okey, semua sedang bersedia tu. Okey. Kita tunggu lagi 5 minit. Okay, panel kita ni dah bersedia panel-panel Kita tengok sikit panel kita, angkat tangan panel. Okay. Boleh dengar? Okay, boleh dengar. Okey, Dr. Satya boleh test. Saya nak tengok test mic kat sini, boleh tak? Boleh dengar ke? Boleh. Okey, itu suara panel kita hari ni. Ya,
bersemangat. Petang-petang ni kita kalau boleh nak cuba nak pastikan hawa telinga kita ni dapat maklumat Yalah petang-petang ni kan. Petang-petang ni harap mata tu celik lah celik, vibrant tak suara panel-panel kita hari ni Lepas tu nanti boleh start kalau ada apa-apa soalan kita cuba di hujung panel-panel boleh ambil soalan di hujung forum Buat masa ni saya bertanya soalan dulu. Saya bertanya soalan, kemudian panel akan jelaskan. Selepas tu baru kita akan buka soalan kepada peserta. Pada masa yang sama para peserta kita yang sedang mengikuti program sesi webinar ni secara live di Facebook, boleh juga bertanyakan soalan dan saya akan cuba tanyakan soalan tersebut kepada kita punya panel lah Okay. Jangan risau link kehadiran akan diberikan. Kami akan berikan sebab kita akan berikan ECG lah selepas ni Jadi tuan-tuan boleh claim lah. Boleh claim untuk tuan-tuan punya mata SPD dan untuk simpanan untuk rekod tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah Okay, tak ada masalah. Kalau sebarang ada masalah pun boleh tanya juga dekat Facebook tak ada masalah. Kita sama-sama untuk mengadakan sesi perkongsian pada petang ni secara santai, secara berilmiah, santai dan ilmiah untuk dibawakan khas lah Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak kepada penduduk daerah Hilir Perak. Dan saya tahu kalau ada di luar tu juga pun alhamdulillah juga sambil-sambil tu. Okey. Kita akan memulai lagi 3 minit. Okey. 3 minit saja lagi. Alright. Boleh internet guna Facebook lah. Boleh. Tapi itu apa yang komen lah. Boleh. Okey, ada yang mengalami kesukaran untuk masuk link ke? Link Google Meet ke? Sebab di Facebook ada Cik Rafizi Finas. Assalamualaikum, link tak boleh masuk. Boleh try request balik Cik Rafizi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh dengar tak suara saya dekat Google Meet? Boleh Okay, saya mulakan program kita pada hari ini Okay, untuk pengetahuan, program ini sesi webinar ini merupakan anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak dan tajuknya adalah webinar Forum Bencana Senyap, Krisis Air dan Cuaca Panas, Implikasi kepada Kesihatan. Okay. Seperti yang kita tahulah dalam sekitar awal tahun ni kita akan berdepan dengan cuaca panas.
untuk penduduk daerah Perak dan Bagan Datuk, baru-baru ni kita telah merasai diuji dengan ketiadaan bekalan air. Pada masa yang sama juga kita terlibat dengan cuaca panas. Jadi bayangkanlah bagaimana kita nak hidup tanpa adanya air untuk minum. Kat situ kita nampak macam mana kesukaran untuk memasak, untuk mandi, apatah lagi untuk membasuh tangan. Jadi itu perkara yang kita telah hadapi, semua telah hadapi. Okay, alright. Suara jelas, okay. Jadi pada hari ini kami cuba bawakanlah, dan seperti yang kita tahu, Jabatan Meteorologi juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa dengan cuaca panas dan kering ini dijangka akan terus berlarutan sehingga Mei. Dan mungkin lebih banyak kawasan yang akan terkena impaknya. Jadi kita tahulah apabila terkena dengan impak kawasan ini, kita akan terdedah kepada faktor-faktor risiko yang besar seperti dehidrasi, stroke haba, penyebaran penyakit dan berbagai kesan yang memang kita tidak boleh pandang ringan lah. Okay. Dalam forum ini kita akan membincangkan jugalah tentang masalah yang kita dah hadapi sebelum ni, dan bagaimana pula tentang gelombang haba yang memberi kesihatan impak kesihatan lah kepada masyarakat. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin mempelawa kita punya panel untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi yang pertama saya jemput Dr. Muhammad Razi bin Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam yang merupakan pegawai epidemiologi untuk Pejabat Kesihatan Daerah Hili Perak. Boleh perkenalkan diri dulu, Doktor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang kepada semua yang dapat hadir dalam kita punya forum santai yang kita buat Jabatan Kesihatan Daerah Hili Perak. Saya perkenalkan diri, saya Dr. Muhammad Razi bin Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam yang mana dah bertugas hampir kurang 1 tahun, 1 tahun setengah lah di sini. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Seterusnya saya jemput ahli forum kita yang kedua, iaitu Dr. Satya Devi, pakar perubatan keluarga perawatan klinik kesihatan Langkap. Dipersilakan Doktor untuk perkenalkan diri. Salam sejahtera. Saya Dr. Satya, pakar perubatan keluarga daripada Klinik Kesihatan Langkap. Saya baru jadi pakar lah, dan sedang bertugas selama setahun lah sekarang. So okay, terima kasih Doktor. Boleh selamat berkenalan Doktor, selamat datang ke Pejabat Kesihatan ke daerah Hili Perak. Okay. Doktor asal sini ke Doktor? Saya dari Ipoh. Okey. Terlupa pula, saya pun nak perkenalkan dirilah. Saya moderator. Okey, saya moderator untuk program kita pada hari ini. Nama saya Nazmul bin Nasruddin, pegawai pendidikan kesihatan lah untuk unit promosi kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Hili Perak. Okey, tanpa membuang masa, jadi kita pergi kepada soalan pertama untuk Dr. Razi. Okey Doktor, macam Doktor tahulah sekarang ni kita ni berhadapan dengan krisis air dan cuaca panas, dan ada pula masalah utility minggu lepas. Saya harap tak berlaku secara perpanjangan lah dan orang cakap dapat kita selesai lah kan. Jadi dari perspektif kesihatan awam Doktor, apakah risiko utama kepada masyarakat yang terjejas akibat kedua faktor cuaca panas dan masalah utility ni Doktor? Dr. Razi, boleh dengar? Boleh dengar? Saya ulang soalan, tanya pasal berkenaan risiko kan? Risiko. Okey. Ya. Jadi dalam konteks yang Tuan Moderator dah maklumkan, kita berdepan dua situasi berbeza lah. Satu adalah berkaitan dengan cuaca panas, dan satu adalah berkaitan dengan ketiadaan air. And then impactnya kepada kita juga adalah berbeza. Pertamanya, kalau saya mulakan dengan krisis air pertamanya. Apabila berlakunya krisis air macam ni, yang especially yang berlaku di Teluk Intan lah kan, Teluk Intan, maka kalau kita boleh nampak dia ada risiko untuk terjadinya
peningkatan dalam penyakit berjangkit. Ini adalah kerana sekiranya kan, kalau ketiadaan air ni dia menyebabkan orang panggil apa tu, cara untuk nak jaga diri tu ataupun pembersihan diri tu akan kurang kan. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pembersihan diri itu akan meningkat. Contohnya penyakit yang mudah berlaku adalah pertamanya cerek-berit lah. Cerek-berit kan, penyakit-penyakit bawaan air, contohnya kolera kan, apa panggil satu lagi, jangkitan kulit. Semua ni boleh berlaku apabila kebersihan kendiri tak dapat dijalankan dengan sempurna kerana ketiadaan air. Keduanya, apabila berlakunya krisis-krisis air seperti ini, berlaku juga kemungkinan kes-kes keracunan makanan. Ini adalah berlaku kerananya ketiadaan air ini menyebabkan in term of penyediaan makanan tu berlaku dengan penggunaan air yang kurang selamat, kurang bersih. Jadi risiko-risiko untuk berlakunya keracunan makanan ni adalah boleh meningkat. Okey, itu untuk krisis air. Tapi apabila bercakap tentang cuaca panas pula, kita ada beberapa golongan yang berisiko tinggi kan. Berisiko tinggi. Contohnya adalah golongan yang sangat kecil, golongan kanak-kanak. Keduanya golongan dewasa, elderly, especially yang berumur 65 ke atas, dan golongan ibu-ibu hamil, dan juga mereka-mereka yang melakukan aktiviti di luar. Macam mana mereka ni berisiko? Mereka berisiko sebab faktor fisiologi mereka lah. And then risiko-risiko yang boleh mereka kena ni of course lah sebab keadaan suhu yang tinggi menyebabkan kehilangan air dalam badan dan seterusnya menyebabkan dehidrasi dalam badan. Dan berlakulah penyakit-penyakit seperti stroke haba dan sebagainya. Ini adalah antara risiko yang boleh berlaku disebabkan oleh cuaca panas. Yang ketiganya, ini adalah impak kedua-duanya dalam waktu yang sama, terutamanya penduduk komuniti kita intan lah. Apabila berlaku krisis air dan juga cuaca yang sentiasa panas, ini menyebabkan in term of psychologicalnya affected juga. Mereka terkesan stres kan, air tak ada di rumah, macam mana nak mandi kan. Benda-benda ni boleh impact kepada mental mereka. Jadi at the end, productivity di dalam kerja juga boleh affected juga. Itu daripada saya serahkan kepada balik kepada moderator. Okey, terima kasih Dr. Razif di atas penjelasan. Saya rasa semua akan dapat iktibar lah, dapat maklumat daripada apa yang diceritakan Dr. Razif. Dan saya mohon, saya beri peringatan sikit kepada peserta agar mute agar tidak mengganggu perjalanan forum kita pada hari ini. Okey, soalan seterusnya kepada kita. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, saya harap semua dapat dengar. Okey. Saya harap semua dapat mute para peserta. Kita tak nak mengganggu pertanyaan yang diberikan oleh para panel. Okey, seterusnya soalan kedua kepada Dr. Satya. Okey, dari sudut kesedaran individu tu macam mana pula? Jadi kita tahu apakah kesan langsung yang boleh dialami oleh seseorang apabila berdepan dengan keadaan cuaca yang panas melampau dan ditambah pula dengan kekurangan ketiadaan bekalan air ni. Jadi mungkin Dr. Satya boleh beri sedikit informasi kepada kami. Okey, terima kasih kepada soalan tu. Okey, dari sudut kesihatan individu lah, cuaca panas yang melampau atau kekurangan air bersih boleh memberi kesan langsung kepada kita lah. Okey, saya setuju dengan Dr. Razif tadi yang Dr. Razif ada mention tentang dehidrasi.
So suhu yang terlalu tinggi bila meningkat, badan kita boleh kehilangan air melalui peluh. Okay, so kalau kita tak gantikan air yang kita kehilangan itu, so apa yang kita boleh dapat, kita akan mengalami dehidrasi lah, which is dehydration. So kita boleh mengalami sakit kepala, keletihan, pening, kekejangan otot. These are the general symptom lah. Kalau yang lebih serius boleh menyebabkan dehydration, itu boleh menyebabkan tekanan darah kita boleh turun, jantung boleh laju dan boleh ada kegagalan air lah, kegagalan organ kalau kita tak gantikan air itu. Second is bila cuaca tu terlalu panas, kita boleh dapat apa yang kita panggil tu heat stroke ataupun stroke harbor lah. Okay? So bila kita tak ambil air yang mencukupi, suhu badan tu boleh meningkat secara drastik melebihi lebih daripada 40 Celsius. So yang ni boleh menyebabkan macam kekeliruan mental, boleh dapat sawan, kulit boleh jadi kering, nadi boleh jadi laju, kadang-kadang kita boleh hilang kesedaraan lah. Yang keadaan macam ni terlalu bahaya dan perlu dirawat dengan serta-merta, kalau tak boleh menyebabkan kegagalan organ. So untuk golongan yang high risk lah, for example orang pesakit yang ada masalah jantung ataupun masalah bawah pinggang, kencing manis, kalau mereka terdedah kepada cuaca yang panas ataupun tak cukup air, yang itu boleh meningkatkan risiko untuk dapat serangan jantung, stroke dan boleh dapat pembekuan darah lah. Dan selain itu, kalau kita tak cukup air bersih untuk membersihkan diri kita boleh dapat macam-macam penyakit kulit jugalah. Example macam ruam haba, macam pricky heat lah, jangkitan kulit, kita boleh dapat jangkitan kulat, dan luka-luka kecil itu sukar nak dirawat juga kalau tak ada kebersihan yang betul. Okey. Jadi terima kasih. Itu dari segi saya lah. Okey. Terima kasih doktor. Okey, seterusnya kepada Dr. Razi pula, berbalik kepada Dr. Razi ya. Kita pun dah tahulah pasal krisis air dan viability untuk seseorang tu kena penyakit berjangkit kan. Jadi dalam seperti yang kita dah alami tahun baru-baru ni lah ya, dalam keadaan air terhad, jadi kebersihan diri ni sering tak abai lah. Sebab kita asyik fikir cari air je sampai orang cakap terlupa untuk kebersihan diri ni. Jadi bagaimana seseorang boleh menggagalkan tahap kebersihan asas tanpa menjejaskan kesihatan? Dr. Razi. Okey, terima kasih Cik Azmil. Pertamanya pada macam mana kita nak menjaga kebersihan asas kan. Pertamanya kita untuk jawab soalan tu lah, kita kena belajar konsep macam mana kita nak prioritize air itu sendiri kan. Kita tahu sekiranya krisis air berlaku, kita akan ada dua sumber air lah kalau untuk mudahkan kefahaman. Satu, air yang terawat kan, yang mana air kan dah memang tak ada di rumah. Jadi air yang terawat, contoh yang berlaku di Teluk Intan ni, air yang dibekalkan oleh LFB lah kan, melalui lori-lori semua. Ini dia air yang terawat, air yang dah boleh dimasak, airnya boleh diminum. Keduanya, air yang jenis bukan jenis terawat kan. Air contohnya air tadahan hujan, air sungai kan, air di air di telaga for example. Ini adalah air-air yang bukan jenis terawat kan. Jadi kita kena prioritize. Contohnya apabila adanya air-air yang jenis terawat ni, ianya digunakan khas untuk tujuan kita utamakan untuk kegunaan minum kita, memasak kita, ataupun untuk kegunaan basuh tangan sebelum makan. Ini adalah antara kategori-kategori aktiviti yang memerlukan air yang sangat-sangat bersih.
Jadi ini pertama. Dan jenis-jenis air yang kita dapat selain daripada air yang jenis terawat ni, contohnya seperti yang saya mention just now, contohnya air hujan for example, kita boleh gunakan untuk aktiviti yang bukan untuk minuman ataupun penyediaan makanan. Contohnya kalau airnya boleh gunakan untuk pembersihan tandas, boleh guna untuk mandi for example. Jadi aktiviti-aktiviti yang mana bukan jenis untuk minuman, cucian baju dan sebagainya. Ini adalah macam mana kita nak prioritize penggunaan sendiri, air yang dirawat dan air yang tidak dirawat. Kemudian kita juga boleh aktiviti asas untuk melakukan keadaan yang sentiasa terurus. Maksudnya aktiviti asas seperti mandi, sebab kita nak keadaan kita sentiasa comfort semua. Jadi aktiviti-aktiviti sebab air yang tak ada, kita melakukan dengan contohnya mandian sponge contoh kita basahkan, ambil tuala-tuala dan kita basahkan air panas, air yang suam, dan then kita basuh dengan kejap Puan Rama apa pun sponge ni, sponge ataupun kain ini. Ini untuk gantian mandian for example. Kemudian kita juga untuk aktiviti contohnya seperti pembersihan rambut for example, kita boleh gunakan dry shampoo for example. Dry shampoo ni boleh membuang minyak di kepala, yang mana tak perlu penggunaan air selepas tu. Ini adalah alternatif yang boleh digunakan bila ketiadaan air. Ketiganya contohnya pembersihan mulut. Kita boleh gunakan mouthwash for example untuk kegunaan sementara ketiadaan air. Bagaimana pula dengan pemakaian atau pembinaan baju? Baju kita pilih baju yang longgar supaya pengkodaraannya bagus, and tidak ketat, warnanya cerah untuk mengelakkan terperangkapnya haba. Ini semuanya boleh membantu mengurangkan bau-bau yang tidak menyenangkan. And then baju-baju ni sekiranya memang air yang tak ada, kita boleh jemurkan untuk membasmi kuman ataupun membasmi virus lah yang ada untuk sementara. Ini adalah antara contoh-contoh contoh-contoh aktiviti yang mana memang patutnya perlu dilakukan setiap hari, tapi kerana ketiadaan air, kita gunakan alternatif seperti inilah. Itu saja. Okey. Jadi, terima kasih Dr. Razi. Okey. Terima kasih Dr. Razi di atas tips tadi tu. Jadi lepas ni kalau berlaku lagi krisis air, ingat pesanan Dr. Razi tadi tu kita kena pandailah untuk pastikan mana yang patut diutamakan. Okey, seterusnya saya ingin tanya soalan kepada Dr. Satya. Okey, berbalik kepada krisis air juga itu tadi kan. Okey, Dr. Satya boleh dengar suara saya. Okey, kita tahu krisis air ni sering dikaitkan dengan peningkatan penyakit berjangkit seperti cirit-birit dan jangkitan kulit lah. Jadi sejauh mana risiko ini dan apakah langkah yang boleh diambil untuk mengurangkannya kesannya dalam komuniti? Apabila bekalan air itu air bersih lah, terhad ataupun tabiat kebersihan dan persekitaran yang terjaga semakin sukar dikekalkanlah, menyebabkan kita boleh menyebabkan pembiakan bakteria, virus dan vektor penyakit itu menjadi lebih cepatlah. Okey, sejauh mana risiko ni? Air yang tercemar dengan bakteria, virus atau parasit lah boleh menyebabkan kita dapat penyakit seperti cirit-birit, kolera dan jangkitan usus lah, kita panggil gastroenteritis lah. Individu yang mengambil air yang tidak dirawat atau makanan yang disediakan dalam keadaan yang tidak bersih
senang boleh dapat penyakit-penyakit yang saya bagi tahu tadilah. Senang boleh dapat ciri-biri, kolera dan jangkitan usus lah, gastroenteritis. Yang ini boleh menyebabkan mereka dapat dehydration lah. Okay. Dan kanak-kanak dan warga emas adalah golongan yang paling lebih berisiko lah. Mereka senang boleh dapat dehydration sebab kanak-kanak memang mereka dapat muntah ke, ciri-biri ke, sukar untuk ambil makanan ke ataupun air. Warga emas pun sama. So yang itu mereka memang senang boleh dapat dehydration lah. Dan bila kita tak ada air yang bersih untuk mencuci ataupun mandi, yang itu boleh menyebabkan kita dapat macam jangkitan kulit lah. Jangkitan kulit macam scabies, ruam haba dan jangkitan kulit daripada bakteria ataupun virus lah. Dan kanak-kanak yang mempunyai, for example, yang ada penyakit kulit macam eczema, yang eczema dia boleh jadi lagi teruk lah bila tak ada air ataupun cuaca terlalu panas lah. Okay. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Seterusnya soalan kepada Dr. Razi. Okey doktor, berdasarkan situasi semasa lah macam berdasarkan situasi minggu lepas lah yang kita hadapi tu. Jadi kalau boleh kita tak naklah perkara ini berlaku lebih lagi kan, tapi in case kalau berlaku, nak tanya, adakah situasi seperti itu boleh menyebabkan berlakunya risiko peningkatan penyakit denggi, dan bagaimana pencegahan dapat dilakukan? Terima kasih Encik Nazrel. Dalam keadaan krisis air yang baru-baru ni berlaku, mungkin ada juga masih ada tempat-tempat tertentu sekarang ni, keadaan semasa itu komuniti dalam keadaan tak selesa kan. Jadi dia memang panik kan. Jadi antara kaedah-kaedah yang mudah pada ketika itu untuk menyimpan air adalah penggunaan botol-botol besar kan. Botol-botol yang mana 1000 liter, yang besar lah, yang agak warna biru tu, yang agak besar. Dan botol tong-tong ataupun botol-botol ini akan digunakan untuk simpanan air dan diletakkan kadang-kadang di luar rumah, di dalam rumah kan. Seperti yang ada di dalam gambar ni lah kan, contoh-contoh tempat-tempat yang mana disimpankan air. Dan apabila dia dibiarkan terdedah kan, nyamuk-nyamuk sebenarnya sama Aedes yang mana prevalent keluar banyak Aedes aktivitas yang banyak di luar ataupun Aedes aktivitas yang banyak di dalam rumah, mereka ni boleh membiak atau bertelur di dalam bekas-bekas yang seperti di dalam gambar rajah ni kan. Kalau kita tengok kan, dalam tengah-tengah tu dekat air tu, risiko sebenarnya untuk bertambahnya peningkatan kes denggi itu ada. Dan ini berlaku sebab pertambahan tempat-tempat pembiakan. Jadi untuk mengelakkan sebab benda ni unexpected, keperluan air itu memang diperlukan. Kita tak nafikan simpanan air memang diperlukan. Kalau keadaan krisis seperti ini, kemungkinan keperluan air untuk simpanan sehingga 3 hingga 5 hari, maksudnya banyak tong-tong itu diperlukan. Itu kita tak nafikan. Tapi untuk mencegah daripada pembiakan berlaku, apa yang kita boleh buat adalah tutup. Tutup tong-tong simpanan air ini dengan kemas supaya tiada nyamuk dapat bertelur, dapat membiak di dalam tempat-tempat simpanan ini. Selain daripada itu, sekiranya memang keadaan ini berterusan selain daripada tutup, kita boleh gunakan ubat jentik-jentik untuk diletakkan di dalam simpanan air ini. Ini juga membantu dalam mengurangkan lagi risiko pembiakan nyamuk denggi. Cik Azman. Okey, terima kasih Dr. Razi. Soalan kepada Dr. Saka seterusnya. Dalam kita menghadapi situasi kritis air,
ramai yang terpaksa menggunakan sumber alternatif lah. Jadi ramai yang mencari sumber alternatif. Seperti kita tengok dekat Facebook baru-baru ni, semua orang cubalah, ada yang menggunakan air boring ataupun air perigi. Jadi sejauh manakah keselamatan air alternatif, sumber alternatif yang digunakan oleh penduduk ini untuk kegunaan harian, dan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil sebelum nak menggunakan sumber alternatif tadi? Boleh Doktor ulas sikit? Okey, berkenaan dengan sumber air alternatif lah, kita boleh lihat lah macam-macam. Kalau di Teluk Intan ni ada juga, selain daripada air telaga, ada juga kedengaran yang menggunakan air boring, air boring untuk ambil air dan digunakan untuk aktiviti harian. Jadi sebenarnya kalau kita tengok air daripada sumber-sumber ini, ada risiko dia, macam saya cakap pada permulaan lah, dia bukan jenis air yang terawat, air yang terawat. Jadi and then dia ambil dari sumber yang mana expose kepada pelbagai faktor-faktor luaran. Contohnya apa panggil sistem kumbahan, for example, dalam tanah kan, yang mana kita tak nampak. Jadi air-air jenis ni ada possibility, ada risiko yang mana mikroorganism berbahaya boleh hadir dalam air-air seperti ini. Sama ada bakteria, fungus, kulat ataupun virus, semua boleh hadir dalam bentuk-bentuk air sumber seperti ini. Selain daripada, and then apabila seseorang tu minum dia ataupun gunakan air ini untuk minum dan sebagainya, boleh menyebabkan penyakit. Itu satu. Keduanya, selain daripada mikroorganism, ada risiko untuk sumber-sumber air-air dari sumber-sumber ini mengandungi mineral-mineral yang mana berbahaya kepada badan. Contohnya nitrat atau racun-racun yang kita gunakan untuk membunuh rumpai, for example organofosfat lah, maksudnya bahasa mudahnya kan. Dia bukan saja kita tak nampak, tapi racun-racun ni kadang-kadang dia akan menyerap masuk ke dalam tanah dan seterusnya mencemari air. Inilah antara mineral-mineral ya ataupun racun-racun yang mana boleh mencemari air di dalam sumber air seperti boring dan juga telaga. Itu satu. Macam mana kita nak hindar ataupun cegahlah daripada menggunakan dengan selamat, macam saya mention sebelum ni. Pertamanya, sebelum kita nak gunakan air daripada sesuatu sumber, sama ada telaga ataupun boring, kena pastikan keadaan sekitarnya bersih lah. Contohnya, janganlah ambil air yang bersebelahan dengan tempat kumbahan. Air keadaan telaga tu macam mana kan? Adakah dia pecah-pecah sehingga expose kepada sumber-sumber luar yang kotor? Jadi keadaan sekeliling tu kena apa panggil? Kena selamat dulu. Itu pertama. Yang keduanya, once kita dah pastikan ia selamat, apabila kita ambil air itu sendiri, kita boleh lihat secara fizikal. Lihat secara fizikal macam mana keadaan air itu sendiri. Adakah fizikalnya keruh airnya kan, keruh, kotor. Itu boleh nampak daripada mata fizikal kita. Air yang selamat digunakan, of course, air yang mana seperti yang bersih lah, maksudnya jernih kan, itu antara yang boleh digunakan dengan selamat. Tapi sekiranya airnya sangat-sangat kotor, sangat-sangat berkeladak, air-air ini sepatutnya tak digunakan untuk aktiviti yang seperti mereka minum dan sebagainya. And then apabila dah diambil airnya agak jernih kan, nampak seperti selamat, kalau boleh mungkin keadaan di komuniti tak ada, tapi sebagusnya air itu ditest lah in term of dia punya quality water dan sebagainya. Tapi sekiranya tak dapat ditest, sebenarnya air ini sepatutnya ditapis sebelum ditapis untuk kegunaan harian, and then
akhirnya kalau digunakan untuk minum, ia perlu dimasak. Ianya perlu dimasak untuk memastikan semua mikroorganism semua matilah. Tapi kalau jenis-jenis yang tercemar dengan organofosfat ataupun apa panggil chemical sebenarnya dia tak akan matilah dengan masak air itu sendiri. Jadi itulah kita macam saya mention sebelum ni, kita kena kenal jenis air tu macam mana. Sekiranya air itu adalah dari sumber daripada telaga, boring dan sebagainya ni, kita seboleh-bolehnya jangan gunakan untuk minum dan juga masak. Gunakan untuk aktiviti-aktiviti lain sekiranya terpaksa, seperti penyucian baju dan sebagainya. Okey, terima kasih Dr. Razi. Okey, soalan seterusnya, kalau seseorang tu memang tak ada jalan lain dah, terpaksa juga nak menggunakan air yang tidak dirawat sepenuhnya, memang terpaksa lah, kata dah tak ada jalan lain dah kan. Jadi apakah tanda-tanda awal jangkitan yang perlu diperhatikan dan bila rawatan segera tu boleh diambil? Jadi Dr. Satya boleh komen sikit? Ya, okey. In case kalau kita terdedah kepada air yang dah kotor ataupun sudah dicemar lah. Okay. So tanda-tanda awal jangkitan ataupun tanda-tanda So first kita akan dapat ciri birit berair ataupun muntah lah. So ciri birit tu kadang-kadang kita boleh panggil macam acute lah. Acute tu mungkin dalam 3-4 hari tu boleh baik. Kadang-kadang ciri birit itu berlanjutan lebih daripada seminggu ataupun 2 minggu. Kalau terdedah kepada jangkitan yang teruk, for example giardia, yang kuman-kuman bakteria ataupun parasite yang teruk lah. So boleh dapat macam ciri birit berlanjutan ataupun ciri birit yang ada mucus ataupun berdarah lah. Okay. So selain itu kita boleh dapat macam mual dan muntah. Kita boleh muntah lah. Okay. Orang boleh dapat macam sakit perut dan perut rasa tak selesa, dan juga kalau jangkitan yang teruk boleh dapat macam demam dan keletihan lah. Okay. Bila kita perlu ambil rawatan segera. Okay, kalau ciri birit yang biasa 2-3 hari, mungkin kita boleh pergi ke klinik biasa dan ambil rawatan kalau masih boleh makan, minum semualah. Tapi bila sudah ada tanda-tanda dehydration, macam memang tak boleh makan, minum langsung, macam budak kecil tak boleh minum susu, budak kecil tu jadi macam lebih lemah, ada demam tinggi. So memang perlu dapat rawatan yang segeralah. Mungkin perlu ke hospital ataupun klinik kesihatan lah. Macam kalau ada tanda-tanda dehydration lah, macam bibir kering, kurang kencing atau pening dan lemak turun tu, memang perlu segera pergi ke kecemasan lah. Itu tanda-tanda bahaya bila kita terdedah kepada jangkitan yang parasite ataupun bakteria. Okey, terima kasih doktor. Okey, seterusnya kita nak sentuh sikitlah para penonton mengenai apa itu gelombang haba dan kesan kepada kesihatan ya. Kalau kita lihat sekarang ni, gelombang haba ni semakin kerap berlaku, tambah pula macam contoh situasi di awal tahun ni Jadi untuk Dr. Razi saya nak tanya, apakah kelompok populasi yang paling terkesan dengan fenomena ini, dan bagaimanakah pihak berkuasa boleh memainkan peranan dalam mengurangkan risiko kesihatan akibat cuaca panas ni, doktor? Okey, terima kasih Cik Azman. Jadi kelompok yang ada risiko untuk mengalami masalah yang berkaitan dengan antara yang pertamanya kita kena faham cuaca
kita tu sendirilah. Apabila selalunya sesuatu normally dan keadaan cuaca Malaysia ni paling selalunya adalah mid ataupun kurang adalah antara 30 hingga 34. Jadi ada lebih daripada 34 lah sebenarnya. Apabila dia dah melebihi 35 dan ke atas, kalau keadaan ni berlaku, mulalah berlaku ataupun risiko-risiko untuk penyakit yang berkaitan dengan haba. Jadi golongan-golongan yang selalunya dikaitkan dengan masalah masalah haba ni adalah pertamanya kanak-kanak kurang daripada 5 tahun. Ini kerana badan fizikalnya kecil dan sebagainya. And then keduanya antaranya adalah golongan orang tua. Golongan orang tua yang mana memang metabolisme badannya memang dah menurun, ya. Jadi dia orang ni ada risiko untuk mengalami dehidrasi dengan lebih mudah. Okey, ketiganya golongan ibu mengandung, dan yang dan juga yang terakhirnya golongan yang mana memang pekerjaannya memerlukan mereka berada di luar daripada bangunan. Contohnya pegawai-pegawai unit beruniform, ya. Contohnya aktiviti kawan, kan. Aktiviti kawan kadang-kadang kita dapat lihat mereka lakukan pada waktu memang tengah hari lah, cakap kan. Waktu-waktu kan pukul 1 kadang-kadang kita boleh lihat aktiviti. And then murid-murid pun sama juga, perhimpunan yang dilakukan di luar pada ketika waktu panas. Dan juga contoh lain, buruh construction site, yang mana memang berterusan melakukan aktiviti yang berat, memerlukan tenaga yang kemudian dengan cuaca panas, mereka ni ada risiko untuk mengalami penyakit yang berkaitan dengan apa. Ini antara golongan-golongan yang boleh terdedah dengan masalah apa. Antara yang boleh kita buat untuk hindari hindari daripada masalah yang berkaitan dengan haba adalah elakkan totally daripada aktiviti. Kita dah tahu contohnya konsep elimination lah, maksudnya kita dah tahu aktiviti itu memang ada risiko kawat, akan ada risiko untuk masalah yang berkaitan haba. Tak payah pada waktu ketika ni elakkan daripada berkawan atau elakkan daripada himpunan. Banyakkan aktiviti di dalam bangunan itu sendiri. Bangunan tu make sure ada sistem pengudaraan yang bagus. Kalau better adalah dengan adanya sistem aircon lah, agak-agak sejuk, kipas, ada sistem pengudaraan yang bagus. Sekiranya aktiviti ni memang tak dapat dielakkan, jadi kita pergi kepada substitution lah, kita pergantian, kan. Sekiranya kita dah tahu waktu 11 hingga 4 tu memang peak hour untuk matahari terbit, kan, masa sangat-sangat panas, kita gantikan pada waktu yang sejuk, waktu-waktu yang pagi, kan, agak pagi. Sekiranya benda tu memang tak dapat dielakkan, elakkanlah aktiviti kita. Contohnya kita gantikan daripada pukul 11 berkawan, kita buat pukul 6, kita buat pagi pukul 8. Ini adalah contoh-contoh lah yang boleh kita amalkan untuk untuk aktiviti yang tak dapat dielakkan tadi, terpaksa buat, kan. And then kita selain daripada ini, kita boleh juga kena make sure kita ada minum air secara berkala. Dia minum air 18 hari, kan, untuk kesihatan. Jadi tapi dalam keadaan cuaca panas ni, kita make sure air itu berkala lah, berterusan. Sekiranya bagus, kalau memang daripada golongan yang berisiko ni, kita buat alam pun much better, maksudnya lagi bagus, kan. Every 2 hour, every 1 hour, kita ingatkan diri kita untuk minum air. Minum air, tak perlulah minum air
jenis-jenis yang memang menyebabkan kita dara. Contohnya kafein kan. Kafein menyebabkan kita lebih mudah buang air. Kan? Jadi bila air-air yang lebih bagus, air kosong saja kan, make sure 8 gelas sehari dapat diamalkan lah. Kemudian selain daripada itu, kita juga kena pilih pemakaian yang agak selesa kepada kita. Contohnya pemakaian baju yang dia punya pengudaraan yang bagus, longgar, cerah kan. Kalau sekiranya diperlukan untuk aktiviti luar, kita pakai topi. Semuanya boleh membantu in term of mengurangkan risiko untuk masalah yang berkaitan dengan haba. And then macam saya mention just now lah, sekiranya tak ada aktiviti keperluan-keperluan yang mendesak pada waktu ketika memang cuaca di luar sangat panas, musim panas ni, cuba berada di dalam bangunan lah. Itu yang saya mention. Itu saja sebenarnya. Okay, terima kasih Dr. Razi. Okay, soalan seterusnya lah kita tahulah bila terdedah kepada cuaca panas ni, maka akan mudahlah seorang itu terkena contoh serangan strok haba. Jadi apakah tanda-tanda awal serangan strok haba dan apakah tindakan awal kecemasan untuk menyelamatkan individu yang disyaki mengalami keadaan strok haba, doktor? Okey, tanda-tanda awal lah. So first kita akan tahu tak suhu badan kita akan naik lah dengan lebih daripada 30 sampai 40 degree Celsius lah. So kulit kita boleh jadi merah, panas dan kering. Kita boleh bila jadi macam itu, berpeluh pun akan kurang lah walaupun cuaca panas. Sign of heat stroke lah. Dan kita boleh dapat kita boleh jadi pening, sakit kepala, keletihan yang melampau, dan boleh dapat kelemahan otot ataupun kita boleh rasa macam loya ataupun muntah lah. Dan kita boleh dapat denyutan nadi yang laju. Kita boleh dapat kekeliruan, kesukaran bercakap, ataupun kita boleh jadi macam delirium lah, kelakuan yang pelik. Dan pernafasan pun boleh macam susah nak bernafas lah. Yang keadaan yang paling teruk tu kita boleh pengsan ataupun boleh dapat sawan lah. Okay. Bila kita tak tahu kita punya kawan ke yang ada tanda-tanda kecemasan macam ni, so apa yang kita perlu, kita kena rawat ataupun bagi first aid kepada individu tu dengan sekadar yang cepat lah. Okay. So first thing, pindahkan mereka kepada tempat yang ada udara lebih sejuk lah. Okay. Yang boleh ada macam bumbung ke, ataupun ada air conditioner, ataupun tempat yang ada angin lah. So kita kena baringkan mangsa dan we call it left lateral lah, position yang terlentang. Okay. Dan naikkan sikit kepala tu lah, letak apa-apa. So buka pakaian yang ketat ataupun tebal supaya dia boleh dapat peredaran udara lah. Dan langkah kedua tu, kita kena turunkan suhu tu dengan serta-merta. So apa yang kita boleh buat, kita boleh dapatkan macam cool pack ke ataupun ice pack, letak dekat bawah ketiak, dekat pergelangan tangan, belakang, ataupun dekat macam celah pangkal peha ataupun dekat leher lah. Okay. Second, boleh kipaskan angin ataupun boleh letak macam air conditioner dekat dengan mangsa. Dan boleh ataupun kita boleh ambil kain yang sejuk dan lap-lapkan badan mereka lah. Okay, kalau masih mereka boleh macam kesedaran itu ada, kita boleh bagi minum air sejuk lah untuk bring down the temperature lah. Ataupun kita boleh macam kita boleh mandikan mangsa tu lah dengan air sejuk lah. So kalau mangsa tu tak sedar diri ataupun ada sawan ke kejang ke, pernafasan pun tak berapa okey, so kita serta-merta kena panggil 911 dan jangan bagi apa-apa makan atau minum lah kepada mangsa. So yang itu boleh menyebabkan risiko
tersedak ataupun boleh dapat aspiration lah. Okay? Dan jangan juga gunakan air yang terlalu sejuk ataupun secara berlebihan lah, yang itu boleh menyebabkan, kita panggil dia renjatan suhu ataupun shock lah. Okay. So bila kita nampak ada tanda-tanda bahaya macam ini, kita tak boleh abaikan, ya. So kita kena serta-merta buat first aid dan dapatkan pertolongan lah secepat yang mungkin. Okey, terima kasih doktor. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada langkah pencegahan aktiviti kesihatan lah, ya. Seperti kita tahu, kalaulah perkara ni doktor berlaku kembali, jadi kita kalau boleh minta tak naklah berlaku, tapi kalau terjadi, jadi kita tahu apakah strategi yang boleh diambil oleh masyarakat untuk lebih bersedia berhadapan dengan situasi kekurangan air dan cuaca panas ekstrim di masa hadapan. Boleh komen doktor? Dr. Razif? Okey, Cik Nazman, kaitan dengan persediaan pada masa depan untuk kekurangan air dan juga cuaca panas ekstrim. Untuk kekurangan air, pertamanya saya rasa kadang-kadang kita pun perasan kan, ada komuniti kita ni sebenarnya untuk kekurangan air ni kita perlu ada simpanan air lah. Simpanan air tu kena mencukupi. Jadi persediaannya saya perasan ada di kalangan komuniti yang mana menggunakan air direct kan, air direct terus daripada sumber air. Sebenarnya bagus untuk ni, tapi apabila berlaku macam krisis kekurangan air ni, mereka ada antara yang paling affected. Itu satu. Jadi itulah fungsi tong-tong air, tong air di tangki lah, tangki air di rumah lah maksudnya kan. Mungkin bagi mereka-mereka yang tak ada langsung, boleh buat renovasi yang mana boleh diletakkan di dalam rumah lah, pertama. Jadi simpanan air sekiranya berlaku, make sure kena ada simpanan air yang agak besar lah. Kita tak tahu bila air itu akan ada balik kan. Jadi air yang perlu disimpan rasanya perlu mencukupi hingga 3 hingga 5 hari. Macam saya cakap sebelum ni, air yang daripada LFP ataupun air yang daripada tong-tong lori ni kena prioritize kan. Bila masa untuk digunakan prioritas yang mana air-air daripada LFP ni digunakan untuk masak, untuk aktiviti-aktiviti penting yang perlukan air bersih. And then seterusnya in term of penjimatan air lah, penjimatan air, kita semasa ataupun kita kena belajar untuk jimatkan air apabila berlakunya krisis air lah, untuk elakkan daripada pembaziran, fokus kepada aktiviti-aktiviti yang diperlukan, yang memang memerlukan air saja. And then aktiviti-aktiviti yang boleh ataupun ada alternatif seperti yang saya mention sebelum ni kan, air ataupun towel bath kan, itu adalah antara alternatif. Mouthwash, pembersihan satu pembangun dry shampoo for example, tu adalah antara alternatif yang boleh digunakan semasa ketiadaan air. Ini antara strategi-strategi yang mana kita boleh tanam dalam diri kita in case kiranya berlaku, kita dah ada supply of this. Itu krisis air. Dan untuk cuaca panas ekstrim pula, strategi yang boleh ni kita kena budayakan. Kita budayakan cara hidup, walaupun tak panas tapi rasanya boleh dibudayakan untuk keadaan dalam keadaan sekarang for example kan, walaupun tak panas kita boleh budayakan kehidupan gaya hidup semasa panas kan. Contohnya minum air yang banyak, minum air putih yang banyak kan. Itu adalah antara yang boleh diamalkan. And then aktiviti-aktiviti yang saya mention seperti berada di rumah kan, pada waktu ketika panas, elakkan daripada aktiviti-aktiviti berisiko gawat semua tu. Itu antara ilmu-ilmu yang boleh diterapkan, yang kita boleh amalkan ketika cuaca panas. That's right. Okey, terima kasih doktor. Okey.
seterusnya kalaulah dari tadi daripada aspek langkah pencegahan, dan sekarang saya nak tahu kita nak tahu daripada aspek pemakanan dan gaya hidup pula apakah langkah yang boleh diambil oleh individu untuk terus kekal sihat dan bertenaga dalam cuaca panas yang berpanjangan ni, Dr. Sajah? Okey, dari segi pemakanan bila ada cuaca panas kita perlu minum air secukup. So daripada dulu kita semua tahu at least 2 to 3 liter lah air untuk sehari lah, sebab kita akan kehilangan cecair ikut akibat berpeluh. So kita boleh pilih macam air seperti air kelapa ataupun ORS lah, larutan electrolyte lah. Dari segi pemakanan, kita boleh ambil macam buah-buahan yang boleh membantu untuk hydrate badan lah, seperti tembikai, oren, belih, timun, dan sayur-sayuran macam lobak merah, macam bayam, kubik, semua dia ada banyak kandungan electrolyte dan also air lah. Dan daripada sumber protein, kita boleh ambil macam yogurt, susu rendah lemak, macam tu lah. Dan elakkan makanan yang berlemak dan juga makanan yang terlalu pedas ataupun terlalu manis. Daripada segi karbohidrat, kita kena pilih karbohidrat yang memberi tenaga secara perlahan lah. For example, brown rice, roti kandung whole grain roti, oats dan ubi keledai lah. Dan kita perlu elakkan makanan yang bergula ataupun salty lah, bergaram. So yang tu semua boleh menyebabkan kita kehilangan air daripada badan lah. Dan kita perlu ambil makanan-makanan yang ada micronutrition lah. For example, kita perlu magnesium, zinc semua. So pilih makanan macam ikan, kacang yang ada yang boleh bagi micronutrition kepada kita lah. Okey, dan untuk bila kita menghadapi cuaca panas, apa yang paling kita penting tu rehat dan tidur yang secukup lah. Okay? So at least 6 sampai 8 jam kita perlu tidur dan perlu rehat lah untuk badan kita. Dan bila kita buat aktiviti-aktiviti dekat luar, so kita kena pilih pakaian yang longgar dan sesuai lah, dan elakkan macam fabrik-fabrik yang tebal lah. So dan kurangkan aktiviti fizikal pada waktu panas, especially daripada macam 11 pagi sampai pukul 4 atau 5 petang tu. So elakkan aktiviti-aktiviti waktu yang kritikal macam tu lah, ataupun buat aktiviti tu tempat yang ada berangin ataupun tempat yang teduh lah. Okay. So dan always kita kena tahu tanda-tanda bahaya, dan kita cuba bila kita ada macam tanda-tanda heat exhaustion ke apa, sejukkan badan secara semula jadilah. Mungkin mandi dengan air sejuk ke, ataupun lap badan dengan kain basah lah serta merta, supaya kita boleh turunkan temperature tu. Dan always simpan air, dan ambil bila rasa dahaga ke ataupun rasa panas tu, cepat-cepat minum air. Dan elakkan minum macam benda-benda kafein semua, dan itu semua boleh menyebabkan lebih air hilang daripada badan kita lah. Dan avoid ambil makanan ataupun minuman yang bergula tinggi lah. So selalu kita bersukan, kita akan ambil minuman yang bergula, yang tu tak digalakkan lah. If can, plain water ataupun air yang ada electrolyte lah, micronutrition yang tu boleh membantu untuk gantikan apa-apa yang kita hilang ikut perlu. Okey, terima kasih doktor.
Sekarang ni kita buka kepada sesi soalan, dan ada satu soalan saya petik daripada Facebook ni. Ada satu soalan daripada Facebook bertanya mungkin apakah cara penyempatan air yang betul di rumah, dan boleh beritahu tong air yang macam mana yang dirasakan sesuai tu. Mungkin Dr. Razi boleh bagi komen sikit, Dr. Razi. Ada peserta bertanya mengenai cara penyempatan air yang betul di rumah. Ulang balik soalan. Ada peserta bertanya, apakah cara penyimpanan air yang betul di rumah dan jenis tong apa yang sesuai? Ini soalan daripada peserta di Facebook lah, Doktor. Okey. Macam saya mention, air boleh disimpan dalam tong yang sedia ada lah, dijual di pasaran kan. Cuma cara proses simpanan tu perlu dilihat lah kan. Contohnya sekiranya tong air tu nak digunakan untuk minuman for example, bolehlah disimpan dalam tong ataupun yang kecil and then disimpan di dalam rumah bertutup. Tapi sekiranya air tu digunakan untuk aktiviti yang agak masuk macam pembersihan, pencucian baju dan sebagainya, air-air itu taklah terhad perlu disimpan dalam rumah, boleh diletakkan di luar. Tapi untuk mengelakkan macam risiko denggi bertambah, perlulah ditutup. Sekiranya air itu memang tak ada special penutup yang khas kan, and then air itu dijaga akan disimpan untuk satu tempoh yang agak lama kan, bolehlah diletakkan ubat jentih for example kan. Ini adalah antara aktiviti tambahan untuk penyimpanan air yang selamat. Tapi untuk simpanan air tong-tong sendiri tak ada recommendation lah yang khas, yang mana yang bagus untuk simpanan ataupun yang khas untuk pembelian tong. Okey, terima kasih Dr. Razi. Ada satu soalan lagi ni. Ini mengenai penyakit yang berpunca daripada air, daripada soalan daripada peserta. Apakah rawatan awal yang boleh kita lakukan jika terkena salah satu penyakit yang punca daripada air, bawaan air, Doktor? Rawatan awal. Boleh ulang soalan sekali lagi? Okey. Soalan dia, apakah rawatan awal yang boleh kita lakukan jika terkena salah satu penyakit yang berpunca daripada air? Rawatan awal? Sekiranya terkena penyakit yang berpunca daripada masalah air. Ya. Okey, rawatan awal. First, kita kena pastikan kita tak dehydration lah. Itu yang paling penting. Rehydrate ourselves lah. So, for example, kita ada ciri birit, muntah ataupun demam, kita kena start ambil air yang cukup. Walaupun kita boleh muntah, kita masih boleh minum lah. Okay? So, kita pilih minuman yang tak ada kandungan gula yang tinggi. So, kita boleh beli oral rehydration tu, ORS tu daripada farmasi ke, atau boleh dapatkan daripada farmasi. So kita boleh campur dengan air swam dan kita boleh minum yang itu untuk replace our apa-apa yang kita hilang lah, ikut ciri birit ke ataupun muntah lah. Itu yang paling penting lah, hydrate ourselves lah. Dan kita boleh pilih makanan yang senang hadam. For example, kita boleh ambil sup ke porridge, yang tu semua kita boleh ambil lah. Dan bila ada tanda-tanda bahaya dehydration, for example, walaupun kita dah buat semua tu masih tak okey, kita tak boleh muntah tu tak berhenti ke, ataupun ciri birit tu lebih daripada 3-4 kali sehari, sudah ada lendir ataupun darah, ada macam kulit kering, lidah semua dah jadi kering, so ada tanda-tanda dehydration, kurang kencing semua, kita perlu cepat pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan lah, supaya doktor boleh rawat lah.
the simple home care tu kita boleh buat macam dehydration lah. So pilih minuman yang tak ada kandungan gula yang tinggi lah. Plain water, you can take rice water, coconut water. If let's say you boleh ambil macam sup semua tu, bagus lah. Okey. Terima kasih doktor. Okey, dan soalan seterusnya kita ada soalan berhubung dengan apakah air tadahan yang dicampur dengan ebit ubat jati tu adakah selamat untuk digunakan bagi tujuan untuk memasak? Mungkin Dr. Razi boleh ulas pasal soalan ni Dr. Razi. Air tadahan yang dicampurkan oleh ebit. Macam saya mention just now, air untuk kegunaan minuman kan, untuk memasak kan, sepatutnya diasingkanlah dengan air-air yang untuk kegunaan lain kan. Jadi sekiranya dah diasingkan kan, untuk minuman sepatutnya kita tak dicampur dengan ebit kan. Untuk yang boleh campur dengan ebit ni boleh letakkan untuk kegunaan lain lah. Jadi kita tak recommend dan memang tak selamat lah untuk digunakan untuk masak untuk yang ada ebit ni lah. Okey doktor, ada satu lagi soalan ni. Soalan dia bertanya mengenai berapa kali dalam setahun untuk kita uji tahap kebersihan air tu. Contohnya air telaga yang digunakan untuk kegunaan harian. Maknanya dia nak macam air telaga ni berapa kali setahun untuk kita uji, untuk kita nak nilai kebersihan ni doktor. Mungkin ada pandangan doktor daripada soalan ni? Untuk air telaga. Untuk ujian air Ya. Kat sini tak dinyatakan lah ujian air tu untuk ujian apa kan yang nak dilihat. Tapi sebenarnya kalau betul-betul yang betul-betul selamat betul-betul yang untuk kegunaan minuman untuk perlu ada ekstensif ujian lah. Contohnya in term of dia punya microorganism, check sama ada, and then in term of dia punya apa panggil chemical di dalamnya, adakah dia terlampau banyak ataupun terkurang kan, klorin. Semua ni sebenarnya akan diuji untuk kalau sekiranya digunakan untuk kegunaan minuman. Jadi kalau sekiranya kalau air telaga for example kan, kalau kegunaan lain tak ada masalah. And then kalau setakat untuk kegunaan bukan minuman, cukuplah setahun sekali pun tak ada masalah untuk kegunaan luaran. Okey. Lepas tu kita ada juga pertanyaan ni doktor daripada Cik Harizal Rais Dia tanya berapa tahap pH air yang selamat digunakan untuk gunaan harian kita ni? Cik Nazmi boleh ulang sekali? Okey, berapa tahap pH air yang selamat digunakan untuk kegunaan harian? Ini pertanyaan daripada Encik Harizal. Nilai pH air yang selamat digunakan untuk kegunaan harian. pH air. pH air kalau kita tengok, kalau apa panggil terlampau, dia soalan ni banyak subjektif lah, subjektif. Tak ada, kalau kita tengok dalam promosi air filter kan, macam-macam lagi promosinya kan, ICD, air alkaline kan apa kan. Tapi secara selamat, secara overall yang mana just normal pH lah, 7.5 kan, yang mana tak berbahaya, and then just neutral untuk kegunaan seharian. Okey. Lepas tu pula kita ada juga satu pertanyaan ni daripada Janice Ngah. Dia tanya, apakah pandangan doktor sekiranya seseorang itu kerap berada dalam tempat beraircon? Mungkin dia tanya kesannya doktor, adakah kesan pandangan doktor sekiranya kerap berada dalam tempat beraircon? Kesan beraircon ya? Ya, selalu berada di tempat beraircon doktor. In case kalau terlalu lama duduk dekat tempat yang beraircon, most of the time kalau mereka boleh dapat kulit kering lah. So for example, kalau pesakit ke ataupun individu tu ada masalah kulit, eczema ke ataupun masalah kulit lah. So aircon temperature saya selalu cakap like 26 to 27 lah, terlalu sejuk. For example macam 16 ke 18 ke macam tu, tak elok untuk individu yang ada masalah kulit. And also for
for example individu tu ada macam alergi, macam allergic rhinitis lah. Dia tak boleh macam terlalu lama duduk dekat tempat yang terlalu sejuk tu. Dia punya alergi macam bersin ke, senang boleh dapat what do you call that, flu, senang boleh dapat semua-semualah. Dia punya allergic rhinitis ke, sinusitis ke, dia boleh jadi semakin teruk lah. Untuk individu yang tak ada masalah kesihatan apa-apa, I mean like aircon, it's like a bell. Aircon still okay, but I think the temperature shouldn't be like terlalu sejuk ataupun terlalu panas lah. And you have to they call that service your aircon also. Kalau filter tu tak tukar dan tak ada ventilation, yang itu pun tak berapa bagus untuk pernafasan dan untuk kita punya paru-paru lah. So you always have to service your aircon dan ventilate the room lah. Then I don't think so it's that's my opinion lah. Okey, so, berbalik kepada soalan aircon, doktor. Ada juga bertanya ni, adakah kulit baby ni sesuai untuk digunakan aircon selalu? Kita nak pakai aircon untuk kulit baby. Apa soalan ni? Doktor dengar ke? Sesuai Untuk baby. Oh, untuk baby. Yeah. Okay. Of course, sesuai, bukan tak sesuai. I mean like okay, tapi yalah, it depends suhu apa yang you it's okay for baby lah. Actually 16-18 it's okay. Tapi kalau baby tu macam terlalu lama duduk dekat tempat yang sejuk tu, kalau senang boleh dapat semua, then you tak boleh lah macam terlalu sejuk. You naikkan je suhu kepada 23 ke 25 ke. Kalau baby tu ada masalah kulit, especially eczema ataupun yang kulit kering macam tu, kalau terlalu lama duduk dekat aircon sahaja, then it's not good lah. You have to selalu kena lembapkan kulit you lah, pakai moisturizer, dan suhu tu tak boleh macam 16, 18 semua tak boleh lah. You what do you call that, naikkanlah suhu kepada 25, 24 macam tu. Aircon is still okay, but it depends on the temperature yang you pilih lah. Okey, terima kasih doktor. Sebelum tu saya nak bertanya, adakah yang di dalam ni ada yang nak bertanya soalan secara live? Ada ke? Kalau ada boleh bertanya. Sebelum tu saya nak teruskan soalan seterusnya daripada Puan Ruwaidah Saidin. Dia bertanya, adakah terdapat perbezaan antara air minuman dan air mineral yang dibotolkan dan dijual secara komersial? Air yang manakah lebih baik untuk diminum? Mungkin siapa yang boleh jawab ni, Dr. Razia atau Dr. Safia? Air minuman dan air mineral secara saintifik ni saya tak ada jawapan. Untuk air minuman yang boleh kita faham, memang konten in term of mineral tu adalah normal lah. Dia hampir sama dengan air yang selalunya kita minum di water filter dan sebagainya. Tapi kalau air mineral ni ditambah dengan konten mineral tu lah. Jadi secara jawapan secara umum, air minuman adalah lebih natural lah untuk kesesuaian badan kita compare kepada air mineral lah. Air mineral ni kita tak tahu keperluan setiap individu tu berbeza kan, in term of mineral yang diperlukan. Jadi untuk kegunaan continuously, preferably kita pilih air minuman kalau yang dijual di komersial. Okey, mungkin ada soalan lagi ke? Saya boleh ambil soalan yang terakhir sebab sekarang ni dah habis sejam lebih, dekat sejam lebih lah Jadi soalan soalan daripada Puan Nurmi Harun. Dia kata dia nak bertanya mengenai kes keadaan cirit-birit sempena keadaan krisis air dalam tempoh hari. Mungkin doktor boleh berkongsi, doktor? Adakah terdapat peningkatan kes cirit-birit? So far tak ada kes cirit-birit ataupun keracunan makanan. Saya encounter lah dekat klinik saya lah. So far tak ada. Secara overall, kita kalau di Hilir Perak ni kita memantau kejadian sekiranya ada melalui pelaporan, sekiranya ada
peningkatan kes AGE di dalam daerah Hilir Perak. Baru-baru ni kalau kita tengok minggu-minggu terdekat ni, in fact semasa minggu keracunan air ni tak ada menurun pula. Alhamdulillah. Dia punya AGE-nya tu. Jadi saya assume semua keadaan komuniti di daerah Hilir Perak ni mengamalkanlah penyimpanan air secara selamat, aktiviti penjagaan basuh tangan sebelum makan dan sebagainya, yang mana dapat menghindarkan daripada penyakit-penyakit berjangkit. Terima kasih. Saya berharap perkongsian soalan yang telah diberikan tadi itu dapat memberi penerangan pencerahan kepada peserta semua. Jadi untuk last topik, jadi saya nak mohonlah kesimpulan dan kata-kata akhir daripada panel kita pada hari ini, dan dimulakan dengan Dr. Razi. Doktor, mulakan dulu. Kita dah bersiaran 1 jam 10 minit lebih kurang, yang mana kita bincangkan berkaitan dengan krisis air dan juga cuaca panas. Kalau kita tengok daripada perbincangan kita, walaupun sebenarnya dia tak adalah keadaan ni tak adalah seperti macam banjir kan, kita nampak kan banjir ataupun kejadian tanah runtuh besar lah, yang mana impactnya kita nampak serta-merta kan. Tapi that's why kita punya tajuknya adalah bencana senyap kan. Benda efeknya tak nampak kan. Impactnya kepada kesihatan kita nampak mungkin 1-2 hari ataupun 1 minggu selepas kejadian, yang mana kita tak nampaknya. Dan Alhamdulillah, kalau kita tengok in term of kesihatan, terkawal lah in term of penyakit berjangkit di daerah Hilir Perak. Tapi seperti yang saya kongsikan dalam 1 jam dalam punya perbincangan sebelum ni, aktiviti pencegahan kena sentiasa diterapkan dalam amalan harian lah, semasa cuaca panas, ketiadaan air. Itu saja. Okey, seterusnya terima kasih Dr. Razi. Okey, Dr. Satya, sepatah dua kata di akhir forum kita pada hari ini, Dr. Satya. Okey, Dr. Satya boleh komen sikit? Kata-kata terakhir, kesimpulan pada podium kita. First, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Chief Moderator and also Dr. Razi dan PKD Hilir Perak lah untuk jemput saya. Dan I just want nak tambah sikit lah. Apa yang kita perlu buat sebagai individu tu, kita kena menjaga kebersihan diri dan keluarga lah whenever kita berhadap dengan krisis lah, especially water. Dan kita kena tahu, mengenal pasti tanda-tanda awal lah, tanda-tanda awal ataupun tanda-tanda bahaya, supaya kita boleh dapat rawatan secepat mungkin lah, dan pergi kepada doktor. Dan yang paling penting tu what do you call that, bila kita berhadapan dengan cuaca panas, so pastikan kita minum air yang cukup, lindungi diri daripada cuaca panas. Dan bila ada keadaan yang terhad air minuman ke air bersih tu terhad, so pastikan jaga kebersihan lah, itu yang paling penting lah. Okey. Itu je daripada bahagian saya lah. Okey, terima kasih Dr. Satya di atas perkongsian itu tadi. Jadi saya sekali mengucapkan terima kasih lah kepada kedua-dua panel di atas sudi untuk dalam masa bersama 1 jam lebih ni, dan peserta-peserta pun saya harap tak ada yang mengantuk di tidur petang-petang ni. Jadi saya harap semua yang hadir ni dah boleh isi Google Form yang kita sediakan tadi. Jadi saya berharaplah jelas sekali krisis air ni kalau boleh
adalah perlu ditangani secara bersama. Bukanlah suatu isu teknikal semata-mata, tetapi memerlukan tindakan daripada semua pihak. Jadi itu sahaja daripada kami, Pejabat Kesihatan Daerah Hela Perak. Terima kasih diucapkan kepada semua di atas kesudian menyertai forum kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Jadi kepada yang nak isi link tu, boleh isi link ya. Kita ada pautkan di dalam chat box. Jadi okay, alright. Dan di dalam Facebook pun ada juga. Jadi sekian, terima kasih. Harap berjumpa lagi pada masa hadapan. Terima kasih ya. Tengok berapa soal sikit. Dah settle. Yang Terima kasih. Terima kasih. Video and this